Saudara-saudara sekalian, saya nak buat penjelasan. Saya masih lagi di dalam UMNO. Tetapi hari ini saya membuat keputusan untuk turun padang bersama tuan-tuan semua, kerana saya tidak mahu lihat lagi. Saya tidak rela melihat bagaimana sistem pengundian, sistem pilihan raya diperkatak-katikkan kerana semata-mata untuk mengekalkan kuasa. Saudara-saudara sekalian, selepas 1969, Tun Razak pada masa itu mempunyai kuasa penuh untuk terus memimpin negara kita melalui apa yang dinamakan pangeran. Tetapi Allahyarham Tun Razak bukan satu manusia yang jenis kuasa. Bukan satu manusia yang akan gilakan kuasa. Anaknya gila kuasa. Tun Razak menyerahkan kuasa balik kepada rakyat, kerana Tun Razak menghormati rakyat Malaysia. Tetapi hari ini saya amat sedih apabila melihat begitu senang negara kita ini dijual kepada orang asing. Saudara-saudara sekalian, lebih kurang 3-4 bulan yang lepas, saya mengambil teksi balik ke rumah Ampang. Saya berbual, selalunya kalau saya naik teksi, saya berbual dengan driver. Kali ini agak unik sikit, kerana teksi driver yang membawa saya pada hari itu